Beli kereta mewah dengan awang muka dia kena tinggi ke? Kawan-kawan, you kena tengok you nak beli apa kereta lah. Okay, kalau you nak beli kereta loan kedai punya kan, kita tak ada kereta yang mewah dengan mahal sangat punya. Okay, ratot ribu punya kereta kita tak ada ambil punya. Sebab apa? Sebab itu risiko tinggi. Kita punya kereta yang semua yang lama sikit punya. Macam ni semualah you boleh nampak. Okay, dia bandai-bandai muda-muda pun tahun 2011 lah, 17, 18. Kalau tak ada kita yang semua jual ini kereta Proton Per 2 ini yang susah rosak tahan pakai punya lah. So muka dia dari 2000 lah. Example kalau ni Myvi kan muka dia 5000 lah. Okay. So kalau yang ini Amera kan muka dari 7000 you pun sudah boleh dapat. Kena tengok lah dia punya tahun, dia punya condition, dia punya spek dia macam mana lah. Okay, so awang ada satu katalog lah. Kalau you orang nak tahu, nama sudah blacklist. Nak beli kereta loan kedai kan. So, muka bulanan berapa? You boleh tekan link profile Wasabi awang tanya. Tengok itu katalog. So, you boleh tahulah. Beli kereta loan kedai, muka dari berapa? Biasa dari 2000 sudah boleh dapat. Bank tak pinjam. Awang loan kedai pinjam sendiri ya. Follow awang, dapatkan info dan knowledge kereta.